kuning. Mana sampai ni? Ya. Uh, 14 bulan September hari ni. Betul kuning. Hari ni kita pergi ke Badar 14 September hari yang kelima. Jom. Batu Syifa. Kemudian dalam tanah dekat sekitar tanah Kutub Batu Syifa tu ada ladang kebun kurma. Ada kebun kurma. Maksudnya Nabi SAW pernah datang ke situ. Pernah datang ke situ kerana ada seorang sahabat Nabi yang dia ditimpa penyakit demam. Okay? Ada riwayat mengatakan bahawasanya Nabi SAW pernah datang ke situ. Kemudian ada seorang di kalangan sahabat Nabi waktu tu terkena penyakit demam. Kemudian Nabi perintahkan pada dia, Nabi tanya pada dia, fa'ina antum min sa'ib, kat mana kalian ni daripada sa'ib. Kemudian mereka menjawab, kami daripada sini dan apa yang kami nak buat dengan daripada tanah ni. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat ni untuk ta'khuduna min turabihi, ambil daripada tanahnya, fataj'alunahu, kemudian jadikan dia, campurkan dia fima'i, di dalam air. Okey, kemudian gaul kan, maksudnya sampai dia sebati kan. Kemudian Nabi kata baca bismillah. Okey, baca bismillah. Kemudian bila tanah tu dah dicampur, kemudian baca bismillah, Nabi perintahkan untuk minum daripada air itu. Dan sahabat ni lakukan, dan akhirnya Allah menyembuhkan penyakit dia yang penyakit demam dia.
يا حجاج ما بيبغوا يقفل ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, Alhamdulillah, sekarang kita berada di satu lokasi yang penting yang disebut juga salah satu tempat solat Nabi SAW daripada perjalanan daripada Madinah Al-Munawwarah untuk pergi ke kawasan Badar yang asal. Jadi sebelum Rasulullah SAW sampai kepada tempat peperangan Badar, Rasulullah akan singgah di beberapa tempat untuk istirahat. Kemudian ada tempat yang Rasulullah singgah untuk minum. Kemudian ada beberapa tempat yang Rasul singgah untuk bermusyawarah dengan sahabat macam mana perang yang kita akan lakukan. Kemudian ada juga tempat-tempat poin-poin dia. Dan di sini adalah antara yang poin yang penting, iaitu berkaitan dengan Rasulullah berhenti di sini beserta para sahabat yang lain untuk melakukan solat. Jadi di antara fadilat tempat ni, dalam kitab Al-Masajid Shalla Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dikira salah satu tempat bukan sekadar tempat Nabi solat, tapi adalah tempat persinggahan para nabi sebelumnya. Jadi 70 nabi pernah singgah di sini. Jadi macam kita boleh katakan, kita ke Kedah, contohlah daripada Selangor ke Kedah ada RNR. Jadi RNR dari para anbiya adalah di sini. Jadi di sini para 70 para nabi sebelumnya pernah singgah di sini. Dan nanti kemudian ada satu kisah yang mana bahawa tidak akan berlakunya saat, iaitu hari kiamat, melainkan Sayyidina Isa akan turun, akan solat di sini dan niat umrah dan haji melalui di sini. Nanti di sini itu fadilat dia. Jadi yang pertama fadilat dia adalah 70 nabi pernah solat di sini. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah solat di sini. Kemudian ada juga nanti Sayyidina Musa akan turun, Musa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, bahawa dia akan melakukan haji dan umrah melalui di sini. Isa ibn Maryam sah. Dan waktu tersebutlah Sayyidina Isa membunuh Khizir, kemudian membuang salib dan menggamakkan solat, dan turunlah di Rauha waktu tersebut meniat haji ataupun umrah. Ada yang mengatakan dia bergabung sekali haji dan umrah. Jadi di situlah kisahnya di sini, dan birunya ada di situ, biru Rauha, biru yang digunakan Nabi SAW untuk berwuduk. Kemudian Nabi SAW solat di mana? Solat di masjid ni. Ini masjid lama, kawasan dalam tu, dalam masjid. Ini masjid. Ini? Ya. Yang di Nobel. Yang di Nobel. Oh. Kami sempat dulu sebelum Nabi kami pernah solat dalam. Alhamdulillah. Rezeki. Kemudian nama dia Masjid Rauha. Cuma dalam kitab ni dia kata ada satu lagi masjid di sini, nama dia Masjid Syarafil Rauha. Cuma jadi perbahasan. Imam Samudi mengatakan seolah ada dua masjid di sini. Yang masjid pertama Syarafil Rauha. Bi'ru Rauha ni bi'ru yang selain daripada tu, fawaid yang lain daripada bi'ru Rauha ni, dia adalah bi'ru yang Nabi Musa alaihissalam pernah lalu dan juga menggunakan air daripada bi'ru Rauha ni dan minum daripada air bi'ru Rauha ni. Waktu ketika perjalanan Nabi Musa alaihissalam nak pergi menunaikan haji. Okey, bi'ru Rauha ni. Macam Ustaz Anwar cerita tadi, ada 70 orang para nabi pernah lalu dan sampai ke sini dan menggunakan air daripada bi'ru Rauha ni, sama ada menggunakan untuk minum dan juga untuk membersihkan diri mereka lah. Selain tu Nabi SAW juga pernah sampai ke sini bi'ru Rauha ni, dan Nabi juga pernah menggunakan daripada air daripada telaga bi'ru Rauha ni. Okey, daripada telaga bi'ru Rauha ni. Kemudian ada cerita yang lain tadi, Jabal Hammad ni ceritanya jarang, tapi ceritanya ada dalam kitab Nasaim. Okey, dalam kitab Nasaim nanti pergi di Darussalam cakap kitab Nasaim Ma'alim Al-Madinah. Beli kitab tu. Tapi walaupun kitab tu ringkas, tapi ada sebahagian faedah daripada kitab tu yang kita boleh ambil. Okey. Jadi kalau dalam kitab ni cerita Nasaim cerita dekat belah sana tu Jabal sana tu
okey, itu jabal tu dinamakan Jabal Hammad. Okey, Jabal Hammad. Okey, Jabal Hammad ni dia merupakan bukit bukit daripada syurga. Okey, ni ada riwayat. Dia letak riwayat ni dalam kitab Nasaib. Okey. Dia berdempet ke macam mana? Berdempa ke macam mana? Ha? Okey. Okey. Kemudian Nabi SAW pernah turun waktu dalam sebelum sampai ke Telaga Rauha, Nabi berhenti di Masjid Zabiyah nama dia. Di apa nama? Di nama dia tempat dia Irq Zabiyah. Dekat dengan Jabal Hammad. Okey, Nabi berhenti kat situ dan Nabi tunaikan solat. Nabi tunaikan solat dia. Kalau kita nak pergi sini dia jalan dia straight je. Tapi itulah tak boleh naik bas. Kita kena naik kereta macam 4x4. Memang ada tapak dia yang dibuat masjid sekarang ni. Kemudian situ Nabi solat duha. Dekat dengan Jabal Hammad. Sana Jabal Hammad. Dia belah sini di Jabal Rauha dikira. Okey. Dia tak sama. Jadi dekat belah sana Jabal Hammad dan tempat tu adalah tempat dinamakan Irq Zabiyah. Okey, dengar betul. Irq Zabiyah, Jabal Hammad. Luasan dia sampai ke tempat Nabi SAW menunaikan solat di Irq Zabiyah, iaitu Masjid Zabiyah. Nama dia Masjid Zabiyah. Sekarang ni masih ada lagi. Location dia pun ada kat sana. Okey. Kemudian bila dah sampai sana, barulah Nabi sampai di sini, berhenti kat sini bersama dengan para sahabat ahli badar. Kemudian barulah Nabi menggunakan air daripada Telaga Rauha dan Nabi tunaikan solat di Masjid Rauha sebelum Nabi teruskan perjalanan ke medan Badar. Kemudian waktu Nabi solat duha. Okey. Kemudian Nabi mengatakan semoga Allah memberkati bukit ini dan memberkati orang yang berada di bukit itu. Maksudnya siapa orang yang pernah pergi sampai ke bukit itu, Nabi kata dia akan diberkati daripada hasil daripada doa baginda Nabi SAW. Dia adalah bukit dan antara bukit yang daripada syurga. Okey, ni ada riwayat dia. Boleh tengok dalam kitab Nasaib. Cuma tak tahu makam dia kat mana. Sayyidina tak boleh sebut Sayyidina sebab dia murtad. Dia bukan sudah kira sebagai sahabat sebab mati dalam keadaan murtad lah sekali. Okey. Makam Uqbah bin Abu Mu'ti ni, ketika beliau bersama dengan Nabi, beliau masuk Islam dan beliau ni tak pernah menyakiti Nabi. Makam dia ada belah sana. Cuma tak tahu dekat belah mana. Okey, yang guru kami cerita, Ustaz Nazrul cerita. Kemudian beliau memeluk Islam dan beliau ni antara yang tak pernah menyakiti Nabi. Kemudian nak jadi cerita je, beliau menghadiri satu majlis perkahwinan bersama kaum pembesar kaum Quraisy. Dan waktu tu beliau dah memeluk Islam dah. Tapi beliau tidak beliau menyembunyikan keislaman beliau. Tapi bila dah diketahui oleh kaum Quraisy, maka beliau ni macam dipulau oleh kaum pembesar Quraisy. Sebelum tu beliau ni diangkat sebagai orang yang terhormat. Jadi bila beliau dipulau dan disisih oleh kaum pembesar Quraisy, beliau pun murtad. Okey, Uqbah bin Abu Mu'ti. Kemudian beliau murtad dan menjadi musuh Nabi sampai beliau mati. Uqbah bin Abu Mu'ti, Ibnu Abu Mu'ti. Okey, Ibnu Abi Mu'ti. Kemudian Nabi bernazar. Okey, Nabi bernazar, Nabi kata kalau aku jumpa Uqbah Ibnu Abu Mu'ti ni, aku akan bunuh dia. Nabi kata, Nabi bernazar tau. Jadinya nak jadi cerita beliau ni ditimpa penyakit yang sangat aneh. Uqbah bin Abu Mu'ti, beliau ditimpa penyakit yang sangat aneh setelah sebab beliau ni waktu beliau hidup di waktu peperangan Badar. Sebelum tu lagi, waktu peperangan Badar beliau hidup. Jadi selepas habis berlakunya peperangan Badar, beliau jatuh beliau lalu di kawasan ni. Kemudian beliau jatuh sakit dan mati dekat kawasan. Semua tak diketahui di mana makam dia. Itu. Oh, betul YouTube kami boleh lah. Boleh jadilah. Yang bos dah siap dah. Dah ada yang bersiap, dah ada masa tu.
Oh, dah bubur siap-siap dah. Dah bubur siap-siap dah. ولا كان 10 20 ليره سعر واحد قسما بالله ما في والله خلص كلها مخلص Betul. جربي Betul. Betul lah air daripada Telaga Rawak. Betul. kalian dua mandiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, Alhamdulillah, sekarang kita berada di satu lagi lokasi yang penting yang Nabi pernah singgah di sini, lokasi ini. Jadi kan kita kata sebelum ni Nabi pernah singgah di banyak lokasi sebelum sampai di Badar. Dan perjalanan Nabi sampai ke Badar agak panjang sebab Nabi menaiki unta dan seumpamanya, kemudian baru sampai ke Badar. Jadi Nabi berhenti di sini pada 15 Ramadan. Badar berlaku waktu bila? Badar berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi sampai di sini pada 15 Ramadan dan Nabi solat di sini. Jadi ini panggil musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Masjid Al-Musayjid. Masjid Al-Musayjid. Masjid itu namanya Musayjid. Ada bitasghir. Kemudian dinamakan dengan juga Masjid Al-Munsharif. Dinamakan juga dengan Masjid Al-Ghazalah. Jadi ada tiga nama masjid. Yang pertama Musayjid, yang kedua nama dia Masjid Al-Munsharif, yang ketiga nama dia Masjid Al-Ghazalah. Dinamakan dengan Masjid Al-Munsharif kerana Nabi menggunakan tempat ini adalah tempat yang Nabi singgah di sini solat, kemudian Nabi terus pergi ke kawasan Badar, iaitu inilah kawasan yang digunakan oleh para Nabi untuk pergi ke Mekah. Di kawasan ni untuk pergi ke Mekah tu sebab tu dinamakan Munsharif, iaitu dari tempat ni Nabi keluar pergi ke Badar dan torik jalan ni juga digunakan oleh para anbiya untuk pergi ke Mekah. Tu. Jadi di sini Nabi solat pada 15 Ramadan sebelum sampai ke Badar. Itu pandangan dia yang kuat. Wallah. Kalau kita ambil bas daripada syarikat, dia takkan bawa tempat ni. Jadi kita bas kita ambil memang khas daripada owner terus, dia akan bawa kita tempat-tempat yang special macam ni. Macam tempat apa nanti kita akan pergi di satu makam sahabat Nabi, Ubaidah ibn al-Haris. Yang itu pun selalunya syarikat takkan bawa. Nama jalan ni jalan ni nama dia Thariqul Anbiya ataupun orang dululah ataupun orang dulu namakan dia adalah Darbu Al-Anbiya. Jalan okay. Darbu. Ataupun nama lain dia Darbu As-Sultan. Okey. Ataupun nama lain dia adalah Ad-Darbu Al-Hajj. Sebab para anbiya terdahulu bila tunaikan haji nak pergi ke Mekah, mereka akan lalu jalan ni. Sebab tu dinamakan Thariqul Anbiya ataupun Darbu As-Sultan ataupun Ad-Darbu Al-Anbiya ataupun Darbu Al-Hajj. Iaitu bila Nabi dah sampai ke Rauha, Nabi sampai sini, iaitu dia satu kemuliaan Rauha. Sebab sini dengan Rauha dekat. Dekat dah dengan dengan kawasan Rauha. Di sebelah kawasan dia. Jadi ni dia tujuan Nabi solat kat sini adalah tujuan Nabi nak memuliakan Rauha. Apa kaitan Ustaz tu? Allahu a'lam. Sebab Nabi apa yang sana Abdullah Ibnu Umar mengatakan begitu.
Kata Nabi solat sini dengan tujuan dia beliau memuliakan Rauhak. Jadi sebab tu Nabi singgah sini dan solat. Allah. Sekali-sekali jom. Lawan cahaya tak? Betul tapi tak boleh dia. Dekat Ustaz. Okey, sekarang kita di Telaga Syifa, di mana telaga tu Nabi ludah di dalamnya. Yang berkat hingga segini hari ini. Insya-Allah. Kita nak isi air daripada telaga. Yang Nabi ludah. Apa? Promote sikit, subscribe. Boleh subscribe YouTube channel Hayat Kiswah. Ya. Okey. Oh, semua belum turun lagi. Sekarang ni kita berada di satu tempat yang dinamakan Ri Musta'jilah ataupun Rai Musta'jilah, nama tempat dia. Okey. Rif, bukan Rif. Ri. Okey. Musta'jilah ataupun Rai Musta'jilah. Okey, dia kawasan dia ni adalah kawasan yang disinggahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Badar. Nabi singgah di Musaijid tadi. Ni kita jalan perjalanan Nabi nak ke Badar. Okey. Mula-mula Nabi berhenti di Musaijid, kemudian Nabi berhenti di sini dan dikatakan dalam kitab Nasaim mengatakan sini adalah tempat solat Nabi. Nabi pernah melakukan solat di tempat ni. Kemudian telaga tu adalah dinamakan telaga Syifa ataupun Bi'ru Tol'a. To lam ain ta marbuta. Tol'a. Okey. Bukan tolak, okey? Bukan tolak tapi tol'a ataupun nama lain dia adalah Bi'ru Syifa. Bi'ru Syifa ni dia telah wujud sebelum 1400 tahun lagi. Mana kata sebelum Nabi SAW lahir lagi, Bi'ru Syifa ni dah ada. Asal Bi'ru ni dikorek oleh penduduk sini. Penduduk Ri Musta'jilah ataupun Rai Musta'jilah boleh sebut. Dua sebutan. Okey, nama tempat ni. Kemudian bila dah dikorek, keluarlah mata air. Okey. Keluarlah air daripada telaga Bi'ru Syifa tu, dan air tu dia memberi mudarat kepada penduduk kampung di Ri Musta'jilah. Okey, di sini. Kemudian nak jadi cerita banyaklah penyakit yang menimpa kaum di sini, iaitu orang kampung dekat kawasan ni. Kemudian bila mana Nabi SAW ni cerita orang ahli Madinah sendiri cerita. Okey, orang ahli Madinah sendiri cerita lah. Tapi kalau ikut dalam kitab Nabi SAW sampai ke sini, Nabi menggunakan air dari Bi'ru Syifa tu membasuh badan baginda yang mulia untuk menyegarkan badan baginda. Sebab waktu Nabi jalan nak ke tempat medan Badar, waktu tu panas. Kemudian bulan puasa. Jadi Nabi basahkan badan Nabi di menggunakan Bi'ru Syifa ni. Kemudian ikut pandangan ahli Madinah, orang kampung sini, orang Madinah kata Nabi SAW pernah ludah di dalam telaga Syifa tu, dan lepas Nabi ludah lah telaga Syifa ni menjadi penawar bagi penyakit dan juga bertukar menjadi air telaga yang rasanya masin-masin sikit. Dan kemudian jadi penawar, dan siapa yang minum dia akan disembuhkan penyakit daripada Bi'ru Syifa ni. Okey, daripada telaga Syifa ni. Dan waktu Nabi selesai perang Badar, selepas habisnya peperangan Badar, Nabi SAW jalan menggunakan jalan yang sama sini, dan Nabi singgah dekat sini juga di Bi'ru Syifa ni, dan Nabi membahagikan harta rampasan perang, harta ghanimah di sini. Okey, di sini kepada ahli Badar.
ahli Badar dekat sini. Jadi kemudian Nabi teruskan perjalanan pulang ke Madinah. Okey. Jadi ini tempat 2 kali Nabi singgah. Pergi dan juga balik. Okey. Pergi dan okey, bismillah. Okey, dekat sebelah sini, lagi kita tunjuk tempat dia yang tepat. Ada satu, ni tak ada dalam internet pun. Dan kalau kitab tu tak ada, dia ada satu. Sebab sebelum ni saya baca ada satu kitab ni, dia 2 jilid. Dia cetakan dekat Madinah sendiri, yang dia bahas berkaitan dengan perjalanan Nabi, berkaitan dengan perang Badar saja. Dari 2 jilid kitab tu. Cuma tak bawa kitabnya, tapi dah set dah locationnya. Dekat belah tengah tu sikit. Jadi kita pergi tunjuk je tempat dia kat mana. Ada satu tempat yang Nabi pernah solat dan dinamakan kat situ adalah Masjid Zatul Ajdal. Okey, nama masjid tu adalah Masjid Zatul Ajdal. Dan Nabi jalan kita ni jalan ke Badar, Nabi jalan ke Badar. Okey, tapi Nabi berhenti kat situ dan Nabi solat ada tempat dia. Jadi kita pergi tunjukkan tempat tu, kat situ tempat dia. Okey. Tak nampak. Ni depan. Okey. Apa? Tu dah tapak siap beri Nabi solat. Nama masjid tu Zatul Ajdal. Nanti kita akan ada Ajdal. satu yang Ajudan. kalau internet okeylah Google tak jumpanya, percaya. Alih Tengah bawah. Aku pada orang ni cuma bas dia tak kau tak berbuat. Tak ambil. Biasalah bas tua, anda tua. Okey, dia tepat dekat belakang bawah ni. Jadi kita turun, kita tunjuk. Okey, nama dia Masjid Khif apa ni? Apa? Bukan Al-Ula. Okey, Masjid Khif Ain Al-Ala. Nama dia. Dan Nabi berhenti kat sini dan Nabi solat. Waktu sebelum Nabi teruskan perjalanan ke Medan Badar. Masjid ni pun memang tak ada dalam kitab hijau tu. Jom kita pergi. Kat mana kita berhenti, kat situ tempat masjid dia. Di sini nama tempat namanya adalah Zafran. Ada satu telaga namanya Telaga Bi'ru Zafran. Jadi dekat dengan telaga ni lah Sayyidah Ubaidah Ibn Al-Haris wafat. Di sini. InsyaAllah kita akan masuk. Ni antara tempat yang rare. Jarang orang akan pergi tempat ni. Jadi yang wafat di sini adalah Sayyidina Ubaidah Ibn Al-Haris. Yang baki 13 semua di Syuhada Badar, iaitu di tempat yang kita akan pergi, di lokasi Syuhada Badar, insya-Allah. Jadi di sinilah kawasannya. Insya-Allah kita akan turun, kita akan ziarah, kita akan sampaikan salam, kemudian insya-Allah kita akan bertawasul dengan Sayyidina Ubaidah Ibn Al-Haris. 313 bertemu dengan 1000 orang. Bertemu 3 kali ganda lagi daripada kaum muslimin ketika tersebut. Dan mereka, hati mereka begitu kuat, tak berpatah balik dan sanggup kata, aku akan bersama kamu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku ma'ak, ana ma'ak ya Rasulullah. Dan sanggup bersama dengan Rasulullah walaupun tahu tentera sedikit dan tahu kemenangan akan datang, diberikan petunjuk oleh Allah dan menjadilah kemenangan pihak muslimin ketika tersebut. Dan insya-Allah kita akan ziarah, kita akan hadiahkan Al-Fatihah. InsyaAllah Al-Fatihah. Ibn Haris. أيوة أنت واقف فين؟ عشان في طريق خش هنا ولا أنت واقف هنا؟ أنا واقف هنا؟ ممكن؟ وين هو؟ ده بيع هنا مقام واقف هنا. Ini Bi'ru Zafran. واقف هنا. Bi'ru Zafran berdekatan dengan inilah tempat Sayyidina Ubaidah Ibn Al-Haris wafat. زعفران ها؟ Bi'ru Zafran, sah. Jadi kawasannya kawasan Zafran nama dia. Sebab tu disandarkan kepada tempat ni namalah Bi'ru Zafran. نزل
Hati-hati. Hati-hati. Kita tak nak. Sikit. Tak malas tu. Mana tahu dapat sikit. Janganlah main-main. Audio ni kita cerita sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni kita dekat Wadi Zafran. Okey, nama tempat ni, lokasi ni adalah Wadi Macam Wadi Zafran. Wadi Zafran. Kita tanya. Ataupun Wadi Wadi Safra. Nama lain dia selain nama Wadi Zafran, nama lain dia adalah sini adalah Wadi Safra. Okey? Safra. Nama ni sini. Tempat ni. Okey, kawasan ni. Kemudian Nabi SAW sampai ke sini dan singgah di sini. Dan kemudian Nabi dan juga tentera Islam yang lain bermesyuarat di sini. Okey, di sini. Tempat Nabi dan juga tentera Islam 313, ada riwayat kata 314 tentera ahli Badar berhenti bermesyuarat di sini. Kemudian mesyuarat untuk sama ada nak teruskan perjalanan untuk Badar ataupun tidak. Cuba rasa air dah. Sebab ni first time ni kalau dapat rasa. Kami pun first time. Saya dah datang sini 3 kali ke 4 kali, tapi ni first time dapat minum. Lawa ni. Apa punya terik ni barakah boleh macam. Salah. Sabar. Biasa kayu. Tak, okey je. Kata minat lah. Ada karat sikit. Sini. Dah. Okey, cepat jom. Salam, tolong sikit. Rasa kayu. Siapa? Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita bersalam. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Ubaidah ibn Harith Al-Fatihah. Kita Sayyidina Ubaidah ibn Harith. Sayyidina Ubaidah ibn Harith ni antara sahabat Nabi yang sertai peperangan Badar dan beliau antara sahabat yang paling tua. Waktu beliau sertai di perang umur dia 60 lebih. Okay. Dekat 70 lah. Yang paling tua lah. Lebih kurang dia lebih tua daripada Nabi 10 tahun tak silap. Okey. Jadinya waktu beliau sertai peperangan Badar, Nabi perintahkan beliau untuk menjadi orang yang memulakan peperangan, iaitu dengan mubarazah. Okey. Antara kira kena one by one. Dia tadi the one by one dengan Syaibah Ibnu Rabi'ah. Okey. Syaibah Ibnu Rabi'ah. Jadi waktu dalam berlaku peperangan, waktu beliau berlawan, beliau cedera waktu tu agak teruk sikit, agak parah lah. Okey. Tapi beliau tak syahid waktu peperangan Badar. Tak syahid waktu berlakunya peperangan Badar. Kemudian dalam perjalanan pulang daripada peperangan Badar sampai ke sini, beliau mula jatuh sakit. Dan sini ada juga terletak kemah Nabi. Sebab ahli Badar pernah berhenti dekat Telaga. Nama lain telaga tu adalah Telaga Usaf. Kalau ahli Madinah namakan telaga tu Telaga Usaf. Ain Sin Fa Usaf. Jadinya kemudian
ataupun nama lain dia adalah Telaga Bi'ru apa nama? Zafran. Bi'ru Zafran. Okey. Kemudian adanya kemah Nabi, cuma kita tak dapat tahu lagi kat mana kemah Nabi tu. Beliau waktu sampai kat sini, beliau rasa diri beliau sangat lemah dan sehinggalah beliau rasa ajal beliau dah nak sampai. Kemudian beliau minta sahabat Nabi yang lain untuk papah beliau datang ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dibaringkan di atas kaki Nabi yang mulia, dan Nabi meletakkan pipi beliau yang mulia, pipi Sayyidina Ubaidah bin Haris ke atas kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak lama kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir di sini. Beliau satu-satunya sahabat Nabi yang tidak dimakamkan di tempat syuhada Badar sana. Di sana ada 13 orang dan beliau di sini, jadi semua sekali ada berapa? 14. Jadi beliau yang di sini, makam beliau. Jadinya beliau mati syahid, dikira sebagai syahid sebab beliau cedera parah. Waktu dia masih lagi dikira syahid, mungkin cedera parah dan ajalnya di sini. Kemudian Nabi sendiri yang uruskan jenazah beliau dan makamkan di sini. Pendapat yang kedua mengatakan kat sini makam Sayyidina Ubaidah bin Haris radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والتوب بآل البدر يا الله. إلهي نفس القربى من العاصين والعطبة وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah, alhamdulillah. Halal, halal. تعمل يا عم بعدين دي اقوى memang pecah dalam kamu. Garang Bangladesh bang. Okay, kita ulang kan. Jadi dulu. Jadi Ustaz. Tentu je. Jadi ya. Ada alamak. Sabar nak. Sabar. Memang semua di rumah tu. Jom. Okey, macam mana cara musuh Allah? Sini. Ada Papa di sini. Depend kepada kalau contoh macam kalau nak masuk lama kan. Kalau nak dekat waktu solat, dia boleh duduk lama. Macam saya tu 3 orang. Kami 3 orang. 2 orang dapat duduk 40 minit. Jadi saya dapat sekali dengan solat 1 jam 30 minit dapat. Okeylah, cuma proses nak masuk. Proses masuk mula pergi situ pergi tu memang tunjuk je. Saya kira akan tengok betul tak tarikh kita dengan masa itu. Lepas tu baru kita masuk dalam baru dia ada checking pertama. Checking. Maksudnya kita tu dia scan untuk aktif kita punya nusuk. Nanti bila habis masa automatik nusuk turun.
hilang. Jadi story lah. Jadi Kiranya dah habis 30 minit dia memang auto hilang. Maklumat memang bird lah, betul je. Kalau lambat dia kan dia ada masa. Macam saya 3.30 sampai pukul 4. Jangan pukul 4 1 minit. Dia before. Oh, dalam lingkungan waktu tu kita pergi. Ataupun boleh je masuk awal 3.20 boleh. Dia depend lah. Macam ada orang macam masuk kalau waktu sebelum solat kan. Sebelum solat rugilah. Contoh sebelum solat dia masuk, contoh subuh. Waktu subuh last yang ada 3.30 sampai pukul 4. Itu paling last. Okey, tapi kalau jam dia 3 sampai 3.30. Tapi dia masuk 3 suku. Rugi lah. Sebab dalam 3.35 tu dia dah kena keluar. So 20 minit je duduk. Masuk sikit lah. So dia kena masuk awal. Kalau dia betul, sebab dia trip second last kan, ataupun lambat sebelum solat, dia kena masuk awal. Macam dia 3 sampai 3.30, dia masuk dalam 2.50. So dapat 40 minit situ. Dia kena pandai main kat situ. Ni kita dapat ilmu apa? Ilmu warabah Dia kena pandai main kat situ lah. Okey. Tapi tak juga tu sebab ada yang budak sedap. Sebenarnya dia ikut 3 orang. Ni. Boleh ijazah man. Ijazah man warabah. Sebab dia macam kita je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk, Syabuddin, Temerloh. Nombor mutadikh khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.